Okey, salam semua. Kali ini saya akan react episod ketiga drama bersiri Aku Bukan Ustazah musim kedua. Jom. Sayang mari dah. Anak kita mana? Sayang awak nak air apa tu? Oh, anak kita mana? Sayang awak kena bari awak istirahat. Anak kita mana, Adam? Semalam awak bleeding terus sayang. Saya sampai hospital. Awak dah dalam bilik operasi. Doktor dah cuba buat semuanya sayang, tapi Lamanya. Saya maafkan ibu aja. awak istighfar. Dah. Cukup dah. Istighfar sayang, istighfar. Bukan salah awak. Oi, lama sangat duk. Okey. Dari sudut positif, jika Hazika dia boleh ada victory pada dia lah, sebab dia kan ngandung juga. Jadi dapatlah anak dia, Hazika ada anak, Aminah tak ada anak. Tapi kalau nak serius macam ni lah, kita sedih lah. Dan kita mengharapkan Aminah stay strong. Dalam pada penonton bersedih tu, ada yang perasan kenapa Adam makin berisik. Dah kahwin, dah bahagia dengan Aminah, jadi makan sedap lah kot. Ada yang kata lawak pula MK tembam. Tapi ni anak kedua, sedih jugalah. Tapi masih lagi Aminah dan Adam ada anak pertama yang bernama Raikal. Itulah rasanya adalah ibu bapa lain yang pernah mengalami situasi begini. Tapi masih lagi belum muncul plot Omar, iaitu Dr. Omar, lakonan Zainil Azim yang bakal muncul semula. So kita nantikan episod tu pula. Tapi episod ni sedih lah pasal Adam dan Aminah kehilangan anak. Jumpa lagi.